due to their very notable beliefs and so on. Yeah, okay, next. The same because the worker is also extended to the society. Like I said, it's the public head. It is and enforce laws. Regulation for the enforcement. One by integrating environmental consideration, and last one is to encourage industry to adopt a level playing field and incentive for buyers and environmental parties can face regulation of the environmental issue. Our website. She said that if you can see that they mentioned the Environmental Quality Act, right? What happened? What did cause for an enforcement of environmental rules, where the authorities are not checking or strict enough to make sure companies follow the laws and within the simulation digitally in the new material found in the full-scale prototype physically. Better we spend more budgeting in train the. So the last one is to align the leadership and the new behavior. No, do as I say and not as I do. Side borders encourage conversion. Dah. I think with that, I think I would like to thank everyone for your. I want to thank me. And I also believe, yes, I wish you all the best. Thank you. Yes, that's correct. 2200. Basically, in this chart, parameter timing, the approach is 80, kernel size is 4, and Kita orang. Anda dah habis kelas untuk degree. Oh my god. Habis dah kelas for degree. Macam hang tak ambil lagi. Yay! Good luck. Bye. Untuk final dan thesis guys. Bye. 59 je masuk. Hello guys, welcome back to my channel. Siapa letak stiker-stiker dekat cermin ni? Siapa lagi kalau bukan Dedek? Weh, belakang pun ada. Weh, dia letak stiker kat sini weh. Rare. Ada 2 stiker. Abang tak nampak depan ni? Hello Depan ni. guys. Hi. Welcome back to our channel. Dia punya welcome back tu sebelum ni bila punya? Aku nak tanya kau. Saya lepas. That's all. That's all. Ayat je bos. Tak boleh weh. RM20 tau aku punya suara. Maaf guys, lama sebab apa guys? Sebab FYP guys. Member, nampak tak? Senyum ikhlas ke tak Nisa? Hujan tu sebenarnya. Nanti kau tengok kan Nisa main dekat court. Hujan-hujan. Gila seseorangan. Okay, kita nak pergi ke seminar yang tidak diingini. Hari ni driver kita ialah Nurul Huda binti Juraimi. Ya. Kenal juga sama nama benar kan? Kenapa ada benda ni Maksudnya kotak ni. Dekat FID. yang lama pun ada kan? Oh ya ke? FID weh, RFID. Oh. Kod. Ada eh? Cuba teka kami di mana? Kita nak dengar kopi tu pasal F1. Daripada muka kita tahu apa perasaan masing-masing. Dia tahu sebab orang takkan dengar. Hari tu pun dia tahu mesti tak ada orang dengar. So dia buat face to face. Ni seorang lagi. Oh sorry. Ya salah. Aku ingat Iman nak pergi kat Dr. Rami. Ingatkan Dr. Rami panggil masa dia pergi. Macam wow. Asyik baik. Kenapa dia buat? Dia akan tanya kita soalan nanti. Good luck. Okay? Good luck semua. Okay, ni masih lagi tak full but oh my gosh. Jenny, how's your F1? Tak tahu. 50 pun tak sampai lagi ni. Banyak problem. Dah buat testing ke? Belum. Sensor problem. Manufacturing missing. Semua orang, you don't need anything else. Just ready with. Nak flying colleague also okay. Just pass. I want to go to UTM anymore. Tapi dia masih di Johor lah. Saya ni dah kerja KL lah. KL besar no. Mana-mana je lah.
dekat apa tak nak, tapi dia still dekat Johor. Aku je tak. So dia kata tak nak kerja dekat KL. Tunggu aku look. Kau dia dah habis kan. Dia nak ingin kita dah. Dia senyap. Dia dah donor. Naik duit. Aku ada berubah. Dalam grup dia tak sin pun. TikTok dia aktif. Nak cari dia, cari di TikTok. Okay. So or it is from other department, not JKB scheme. Okay. For example, those programming. Hello guys. Dah nak habis time dah. Baru kita buat video. Tapi tak apalah. Kau kan masalah. Siap. Malas ni nak tulis. Mari. Mesti Iman nak letak bawah pokok tu kan. Tu pun tadi kan dekat traffic light tu kan. Saya suruh aku terlanggar dia bilang kan. Tak weh. Perangai masing-masing. Tak weh. Tak weh. Tak weh. Tidak apa. Bagus lah. Tolong recommend lagi apa-apa. Try dulu. Try sekarang pun. Sabarlah. Tak cukup tangan ni. Nak usah baju ni. Orang pakai 2 kali. 2 hari tak pakai. Pasal barang apa ya? Kau tak bawa barang pun? Tak bawa barang. Prototype kau tu? Alah nak buat assignment je lah. Review 2 AI. Tapi tengok. Gerup dah? Kuruk belum. Kau tahu lah muka aku nampak macam mana? Ni nugget dah kot. Dia marshmallow. Marshmallow. Marshmallow pasal dia letak crumb cookies macam tu. Crumb? Crumb. Oh, ya. Crumb tu sepihan-sepihan cookies. Tak. Bukan taste kau eh? Bagi aku sedap. Tak ada tapi tak ada sedap gila. Semua. Hari ni kita dekat lab. Buat apa? Buat assignment. Buat rajin. Adakah rajin? Mestilah tidak. Siapa je rajin? Checking. Ya. Tadi dia tinggal kunci tau duduk dekat Eko. Cik Bella ada orang lelong tadi. Tu dia Bella ada orang nampak. Kosong dia lah. Kau dah buat AI eh? Okay weh, kau ajak aku weh. Aku tu sebenarnya memang aku tak faham AI tu buat apa. Aku baru nak faham. Tadi aku tanya dia, Okay, hepatitis C virus tu kau nak cari apa sebenarnya? Kau nak tahu apa? Kau nak dia learn apa? Lepas dia cakap, tak tahu weh. So apa yang aku nak machine to learn? So aku cakap, okay, dia setiap karakteristik aku nak tahu. lepas tu daripada yang doktor bagi tu adalah macam data lah. Testing sebahagian daripada. Okay, so kita orang tengah buat assignment 1, 2, 3. Oh, kau dah record ke? Dah weh. Ni WhatsApp aku je, WhatsApp aku. Jangan tunjuk ChatGPT tu. Cut. Action. Tak boleh lagi ya. Error guys, error. Yang tu pun tak boleh download lagi. Dia bukan pasal AI. Dia saya ke WhatsApp. Ni namanya iPad Kids. Semua benda nak guna iPad. Okay, so sekarang ni kau nak ubah ke tak ni? Aku dah masuk guys. Dia kata update. Okay, dia dah update. 1, 2, 3. Tak boleh pun Nisa. Dia macam kadang-kadang boleh, kadang-kadang tak. Cuba jadi. Dia buat ada. Dia ingat ni AI nak try and error. Ha? Oh, aku nak marah ChatGPT. Rupanya aku yang salah Aku dah tak nak buat benda ni weh. Aku nak kira-kira macam tu boleh tak? Kenapa nak kena buat assignment ni? Why? Product placement ni. Dia buat product placement dalam komuni. Pada buat benda set dewa, Silicon Lab. Senang member saya nak buat satu je. Dia ada 4 treatment untuk bibir dia. Panjang. Betul kan? Anissa Natasha kata aku tak naklah buat dekat lab sebab kita orang mengganggu dia. Tapi kan waktu aku buat kerja dengan Iman, aku masuk sini balik dia tengah selfie guys. Mengganggu dia. Apa yang ganggu dia sekarang? Tak ada. Dia sendiri.
Kata tak ada kan. Dia bukan aku cakap. Betul-betul tak ada siapa kat sini. Malam. Dia bercerita ni nak buat vlog daripada awal sampai ke habis. Awal dia bila? Ni baru awal ke? Ya. Dia kan Aku dah agak. tak ada kelas sebelum ni. Paling awal Boleh, tak boleh. Kau kena vlog kau buat apa kat bilik tadi. Kau kena buat get ready with me. Hari ni kita ada roti boy. Dan kita beli Riches. Nak sikit apa yang sikit? Yang mana? Kita tanya. Kamu dari mana? Riches tak? Kita jangan tak tahu kita orang punya masalah kehidupan. Dah cucuk aku. Oh, sorry. Biar Sorry weh. Apa yang berlaku? kita kelas pukul 2 sebenarnya. Tapi relax lah. Baru pukul apa. Pukul apa dah? Bye. Tunjuk sikit. Cakap nafas tak ada. Koko. Itu colour apa? Dah lah. Ni dah kenapa? Ni colour cream. Aku pun tak tahu colour apa ni. Gold. Tajuk apa tadi? It is roughly based on the Indian Contract Act 1872. So why it need for the reforming of contract? Right now the norm of physical contract and the physical signature is being challenged, but also secondly is about the cross-border transaction. So the globalization has increased the complexity of business model, the rise of gig economy, subscription-based service and non-traditional has challenged the conventional contractual norms. And then the lastly is the most important, which is the consumer protection and fairness. So Baby Georgia, has much more power than other. So let's talk about the benefits or the motivation for enforcing this contract in 1915. So the first one is it can provide a stable foundation for business domestic and international. So investor protection, and we have much confidence in both domestic and also international. As a business entity, legal framework, the business actually can benefit from this legal framework, and then it can reduce communication misunderstanding, and also it can protect the investment from the outsider. So here is some little details on the and university kebangsaan Malaysia, and then there are 3 phases involved. The phase 1 is the initial preliminary financial practitioner and consumer advocacy group. This phase will emphasize the modernization of the commercial practice and emerging technology. So with this, the proposed reform. Okay, we already heard that specialized in certification and inspection, and so what happened between these two companies actually? So in this case, TUV provided non-destructive testing service to this audit, and eventually TUV have claimed that industry failed to make payment for 1.7 million ringgit. TUV claimed that the industry doesn't pay the sum of 1.7 million ringgit. Okay, so what's related to the team and what is the issue actually between these two companies? Lack of formal contract between these two companies. The TUV have provided the services, but no like a signed contract between the companies. Just invoice and purchase order. Okay, so what's happened next? Whistleblower report. Whistleblower protection more effective. We need to support each open act for the greater good. So, and we also need to educate ourselves about. Okay. Look at this case study. Please give the. Tidak biasa bekerja. Dia kalau tak kerja, tidak akan terbosan. Yeah. Kenapa tak gaduh? Sebab boleh jalan. Traveloka. Kita tak rasa lagi. Sebagai seorang yang berpengalaman. Ni Iman punya sampel. Ya ke? Tanya. Okay. Jadi kita sekarang berada di lab. Siapa yang buat vlog ni sekali?
menemani Iman. Yang ini tukang pengikut saja. Yang selalu seperti jadi dah set sampel. Kita akan interview first Anissa Natasha. Allah Akbar. So sekarang ni kita ikut Iman kan. Apakah perasaan anda? Tolong aku tengah buat interview. Okey, perkenalkan diri anda. Nama saya Anissa Natasha. Apa yang anda Baik sangat macam tu. Kita kena baik. Anda Sumpah kena kakak. Apa yang anda lakukan di lab ni? Ha? Tengok je. Ikut orang. Ikut Iman dari sini. Teman dia. Kepada Iman Batrisha yang dari hari tu dia cari Macha tak jumpa-jumpa. Macalah betul. Macalah lah. So sebenarnya vlog yang sekarang ni Nisa nak buat, dia tak buat. Jadi saya tolong ambil alih lah. Saya rasa bertanggungjawab lah sekarang ni. Alah, Ada ni je. apa hal yang tu ada? Dia guna sebut macam juga kan? Aku rasa sebab harga dia mahal. So kalau orang macam craving gila macam dia akan beli juga yang tu. Dan dia adalah harga yang paling mahal, tak guna kan?